powder supaya makeup tu tahan lah, makeup tu lock. Rasa mesti? There. Okay, ada satu rahsia yang korang kena tahu Bila saya makeup Bella ni, dia selalu mengantuk. Sebab saya rasa terbuai-buai dengan sentuhan Aus Touch. Sentuhan yang lembut. Sentuhan yang lembut, berkarisma, menyentuh jiwa. Sebab kami kat atas macam macam tu. Aduh. Kat sini kenapa letak kat? Untuk kasih pipi kau yang tembam dapat kecil lah Besti. Pipi kau kan tembam bulat. Kita naklah kecil ke sikit. Tak apalah. Tak apa sebab ada orang sayang ke. Okay, lepas tu kita ambil ni sikit. Ketuk-ketuk sikit. Nyanyilah. Tuhan telah menentukannya, kita bertemu dan bercinta. Inilah takdirnya, bukan kerana harta. Inilah citra cahaya cinta. Itu macam lagu wedding je. Itu? Oh, okay, aku tak tahu. Sorry. Okay. Bella Astila telah live pagi tadi sambil di make up oleh rakan baiknya, Aus. Bella kelihatan sangat cantik dengan sentuhan make up daripada Aus. Mereka telah live sambil mempromosikan produk blusher keluarannya. Live mereka telah dibanjiri oleh penyokong-penyokong Bella dan ramai telah menyokong dengan membeli make up itu. Okay, this one dia ada powder, dia ada cream and highlight. Okay, ini Aus akan pakai ni 01. Warna dia more tu macam peachy sikit. So Aus akan ambil cream ni. Tengok cream ni Aus akan letak dekat pipi Bella. Dia senang nak blend tau. Like so cute. Letak kat hidung sikit supaya nampak manis. Nampak manis apa, jangan nampak menangis. Sekarang kau harus keluluk doyen dia cute MSN. Is it Doyin or Doyin? Doyin tak ingat. Doyin. Okay. Letak je. Mula-mula memanglah nampak macam menakutkan, tapi sebenarnya okey je. Siapa kata kau nyanyi lagu Korea sikit? Ush, macam mana tu? Tak nak lah, segan lah. Aku lagu kan pemalu Ayu. orang ni. Tiba aku pemalu kan. Lagu Korea, lagu Ayu dia memang. Saya memang peminat Ayu saya. Ya Rabun, kamsahamnida, aku mau. Sangat pula. Sarangi opa. Siapa jadi opa baru ni? Tiba. Kau punya ni. Apa? Bahaya tapi tu. Okay, blusher ni kan Aus pakai kat Bella light je. Tak nampak sangat tau. Sebab dia lagi nak letak powder blush. Aku tak suka makeup tapi nampak terjebak. Siapa yang cakap tu? Ada orang sebab Aus lah terjebak. Lepas tu Aus akan tambah sikit this blusher. Ini ada ke dalam beg kuning korang? Ada. Ni beg nombor berapa? 10. Okay, ni pun blusher cream juga. Aus akan ambil colour yang macam orang panggil colour yang agak pink sikit. Tadi kan peach, Aus akan pakai pink sikit, macam ada two-tone. Aus akan letak tepi-tepi ni. Ini harga dia berapa korang? Berapa? RM27. Ini boleh letak kat bibir juga kan? Okay, dia buat fungsi dia ada dua function. Pakai untuk blusher and lipstick. Macam bang, kita letak sikit. Eyeshadow pun boleh. Oh, wow. Cakap sikit. Cantik comel. Yang saja-saja je letak untuk korang tengok. Bella menguap. Sebenarnya Bella menguap tadi tak buka mulut. Macam mana korang tahu Bella menguap? Bella memang ada kelebihan yang boleh menguap tapi tak buka mulut. Tapi macam mana korang? Aku menguap. Aku tak tahu Ya Allah, mesti serem. Okay, ada aku nak menguap, aku beritahu kau. Macam mana dia tahu? Mesti dia pun buat macam tu. Siapa? Orang komen Bella menguap. Orang ni nampak je. Okay, ni sebab aku kembang. Mesti cantik macam ni. Mesti saya suka tengok kau manis-manis. Ni shade apa yang tadi ke, yang bulat tu ke? Okay, yang bulat tu C02. Tapi dia banyak shade. Dia ada berapa colour? Hidung kembang. Ada 5 colour. Banyak colour korang tengok Dia ada banyak colour. So korang boleh tengok kat beg kuning ada berapa colour. Ada N02, N01, macam-macam lah.
Okay, Aus pakaikan tadi Kak Bella kod Shade ke saya. Itulah kan dengar apa macam tadi Itu dia bahan Bella. Aus ni tak pandai simpan rahsia ke? Pandailah kadang-kadang kalau dia suruh. Kalau dia tak suruh, aku tak simpan. Sebab Aus seorang yang direct sebenarnya. Kan biasa kan? Okay, lepas kita dah blend concealer and blusher cream, kita nak pakaikan powder sikit. Kita nak set powder. Dia memang kena buka mulut, sorry. Sebab itu dia memang dia dah tadi tahan. Korang, biasa bolehkah aku buka rahsia kau satu untuk followers? Kenapa? Janganlah dia pula. Ini ya. Okay. Ini hilang bermakna internet aku pun hilang. Oh, kau pakai ni punya hotspot ke? Mana korang ni? lag ke okey? Lag ke okey? Okey. So ni kita nak set powder. Okey, pandang atas sekejap. Lepas kita dah pakaikan concealer and blusher tadi, kita nak set powder supaya makeup tu tahan lah, makeup tu lock. Rasa mesti? There. Okey, ada satu rahsia yang korang kena tahu Bila saya makeup Bella ni, dia selalu mengantuk. Sebab saya rasa terbuai-buai dengan sentuhan Aus Touch. Sentuhan yang lembut. Sentuhan yang lembut. Berkarisma. Menyentuh jiwa. Sebab kami kat atas macam macam tu. Aduh, mesti. Buka pin aku. Macam tu. Dia macam, dia tengok sentuhan dia. Dia ni orangnya sangatlah soft spoken. Ayo, adakah ini satu carutan? Adakah ini benar atau tipu? Sama-sama lah kita nantikan sampai hingga ke hujung live. Betul. Mak Bella macam Ya Allah, cantik sangat concealer and lipstick ni. So, this palette dia ada contour and highlight. Dia ada dua colour. Dia ada highlight and highlighter yang shimmer. Tengok shimmer ni cantik. Nampak tak? Dia macam berkilat. Nice. Okay. Ini bag nombor berapa contour palette ni? Kurang? Set nombor 1. Yes. Okay. Dia ada Bella sets tau. Bella Pick Bella Pix. Okay, dalam set tu ada maskara kegemaran si Bella yang Bella pakai hari-hari ni dengan ni contour palette yang Aus selalu pakai untuk makeup dia. Dua ni adalah her favourite. So maskara ni dengan contour ni ada dalam set nombor 1. Betul tak? Bag nombor 1 Okay, korang boleh dapatkan dekat bag nombor 1. Ada contour yang kalau siapa muka dia tembam ke bulat ke, nak nampak runcing ke, nak nampak comel, nak nampak macam apa panggil best ni? Hidung tu mancung. Hidung tu kalau bulat nak nampak mancung, boleh dah pakai contour ni. Best gila. Okay, saya tunjuk korang. Bentar. Kita ambil brush dulu. Okay, so sekarang ni korang tengok hidung Bella macam ni kan? apa maksud kau macam ni? Hidung Bella macam okay, tak adalah mancung macam sangat. Jambu lah, jambu. Jambu sikit lah. Ayo. Okay, so Aus akan ambil colour ni, atas ni sikit. Lepas tu mix dengan colour nombor 2 ni. Letak kat tangan sikit. Sebab jangan terus letak kat hidung korang, takut dia terlampau harsh nanti. Okay, mesti? Pandang. Okay, straight macam ni. Okay, tengok ambil dari tepi ni. Ambil dari tepi hidung. Okay. Turunkan ke bawah. Okay, daripada kan korang punya apa ni, kening ambil dari tepi kening ni, tolak ke bawah sampai hujung. Okay, layar-layar macam tu. Lepas tu ambil colour gelap ni, letak bawah hidung je sikit. So hidung tu nampak macam 3D, macam mancung love. Sekejap. Kalau maksudnya apa-apa jenis hidung boleh. Hidung tak mancung, hidung mancung pun boleh pakai. Mancung boleh, hidung tak mancung pun boleh. Semua untuk semua orang. Tapi ada setengah orang kan dia suka kan hidung dia nampak macam ni. Dia macam kat hidung lebih mancung. Okay, boleh pakai dekat mata juga ni. Harus contour sikit tepi mata ni Ni ada gula-gula tak Nin? Sentuhan Aus ni memang sentuhanmu melemahkan mataku. Oh, macam ni hidung. Seperti artis Korea.
Hang Bella saya. Tiba. Okay, ni palette nombor 2. 02 yang Aus pakai ni. Contour palette 02. Yang ni dia more warm sikit. Dia macam gelap sikit. Okay. And then ini Aus akan pakai untuk kecilkan pipi Bella tepi-tepi ni juga. Okay, Aus akan ambil mix this together. These two colour. Kat tangan korang. Mesti chin up a bit. Okay. Okay. Kita akan macam sini kenapa letak kat? untuk kasih pipi kau yang tembam nampak kecil lah Besti. Pipi kau kan tembam bulat. Kita naklah kecilkan sikit. Tak apalah. Tak apalah. Tak apa sebab ada orang sayang ke. Okay, lepas tu kita ambil ni sikit. Ketuk-ketuk sikit. Dia pakai tepi ni. Okay, ingat dekat tepi ni, tepi rahang ni, turun ke bawah sikit. Kita nak buat muka dia nampak kurus seperti Bella Hadid. Bukan Bella Astila. Berangan. Sini sikit. Sebab muka Bella kan bulat kan korang kan. So kadang-kadang nak make up dia adalah satu cabaran. Lagu untuk Aus. I'm not beauty queen, I'm just beautiful me. Na. Okay, lepas tu Aus akan guna brush yang kecil ni, ambil yang highlight ni warna putih ni. Okay, tengok magic akan berlaku. Tiba magic. Okay. Mesti kau nak duduk tak? Tak payah, aku nak diri je. Okay, pandang atas. Kita akan letak tepi-tepi ni, di corner ni. Untuk kasih muka Shi nampak lebih hidup. Lebih tak penat supaya boleh pergi dating bersama. Kita semua satu orang ramai makan semua. Jangan merepek. Tak ada, biasa sekarang kau selalu dating. Tak ada. Nak nyanyi lah. Hey, kau ada mic lah with you. Oh ada, sorry lah, lupa lah. Okay, kita akan letak highlight dekat sini. Korang, kepada korang yang tengah tengok, kan korang Bella sayangi dan korang sayangi Bella. So apa-apa yang tak sepatutnya tu korang just korang ignore je. Ignore. Lepas korang jangan ambil video tu tau. Please. Tapi apa yang sweet tu biar je lah berlaku Besti. Okay. Ni ada tengok, show dia. Gula-gula. Wow, muka Shi dah ada shape. What do you mean by that? Love. Dah ada shape. Sama tak ada shape ke? Semoga kau bulat selalu. Face. Love. Lepas kita dah pakai Judy Doll punya contour palette ni. Ni bag nombor 1 tau. Ada mascara sekali. Korang ambil highlight ni, letak dekat tips hidung ni, supaya hidung korang nampak comel. Mancung. Okay. Basic apa kalau makeup kan? Apa yang kau suka? Maksudnya what kind of look kau suka? Letak kat tepi-tepi mata ni sikit lagi. Aku memang suka look yang macam comel look comel yang macam tidak berat sangat. Faham. Berat tu boleh tapi tengoklah kalau pergi dinner boleh lah. Faham. Ikut Tuhan telah menentukannya. Wow. Kita bertemu dan kau punya ni aku boleh nyanyi dulu. Cinta. Okay, lepas tu kita akan pakai eyeshadow. Sambil kau nyanyi, sambil aku pakai eyeshadow boleh supaya kau tak ngantuk. Boleh tak Besti? Okay, this eyeshadow Judy Doll ni ada 4 colour. 5 colour. Palette korang boleh tengok kat bag nombor berapa? Eyeshadow? Eyeshadow bag nombor berapa? 14. Okay, eyeshadow bag nombor 14. Okay, ni ada 4 colour dalam eyeshadow ni. Now Aus akan pakaikan this colour dulu, colour nombor 1 dulu. Okay, biasa tutup mata set. Kita akan make up si Korea comel-comel je hari ni, okay? Kalau tak jadi macam Korea tu, korang buat jadi macam Korea. Asalkan cantik. Betul. And then kita nak nampak cantik je. Okay, Aus akan pakai colour yang cerah ni dulu tu, apa panggil? Mata dia dulu. Okay, lepas tu Aus akan ambil this colour brown nombor 2 ni, campur sikit dengan nombor 3 ni. Ini nombor 30. Eyeshadow bag nombor 14 bag nombor 14 kod 30 yang Aus pakai dengan Bella ni. Ini warna brown sikit. Okay, pandang straight je pasal mata. Okay, pandang straight je. Kau ngantuk Hello Syed, selalu datang. Tak ada maknanya.
Tak, kan aku dah cakap aku tak mengantuk tapi setiap kali kau make up, faham tak? Dengan brush-brush ni semua. Macam Okay, aku nyanyi lah. Tuhan telah menentukannya, kita bertemu dan bercinta. Inilah takdirnya, bukan kerana harta. Inilah citra cahaya cinta. Itu macam lagu wedding je. Ya ke? Oh, okay, aku tak tahu. Sorry. Okay, aku nak nyanyi lagu ni. Tak nak. Aku nyanyi lagu Biarlah Rahsia sebenarnya. Macam mana Biarlah Rahsia? Pernahkah kau bermimpi? Inilah teman karaoke saya by the way. Korang tak dengar lagi dia nyanyi. Pernahkah kau bermimpi seketika berada di tempatku, membayangkan pahit manis berlalu, tak siapa yang tahu keheningan malam membangunkan kepayahan, jiwa meluangkan. Okay, cakap. Aku tak tahu nak cakap. Boleh. Kau nyanyi. Oh, macam mana ni korang? Sorry. Go. Okay, sorry korang. Sekejap lagi Bella nyanyi balik. Okay, so I'll explain dulu. Yang eyeshadow ni, kod 30 ni awak ambil yang gelap ni, brown ni, dekat brush yang kecil macam ni, untuk buat macam eyeshadow, macam eyeliner. Buka mata mesti pandai straight je. Okay, nampak tak awak akan pakai tepi-tepi ni je. Atas. Ini untuk apa mesti? Nampak garam? Tak, ini untuk mata kau nampak sharp, macam panjang. Oh. You look like very uni. You pose so uni. Dah. Cantik dia. Tengok. Okay, kau nampak tak perbezaan? Nampak tak perbezaan mata Bella? Tunjuk sebelah ni. Bila kau pakai ni, colour brown tu, buat eyeliner macam lagi nampak macam hidup. Nampak macam tertarik mata. Macam Barbie doll. Nampak apa? Kita ada Judy doll. Kita ada Judy doll, bukan Barbie doll. Ada atas? Produk Judy doll ni, kau tahu tak sekarang tengah famous gila tau. Like orang tengah memperkatakan produk orang ni. Kadang kau pakai kan. So bila time Aus pergi China hari tu, Judy doll ni banyak tau. Banyak dia punya shop comel-comel cantik. Orang Thailand, orang China, orang Korea semua pakai brand ni. So korang kena tahu brand ni sangat bagus. Kalau korang tak tahu maknanya korang tak pandai. Coklat tadi pun boleh lah. Tengok. Okay. Cantik mesti. Macam mana nak hilangkan mata sembab? Macam mana nak hilangkan mata sembab? Pakailah concealer. Pakai concealer ni. Tadi yang bag nombor berapa concealer tadi korang? Concealer palette ni 15. Korang kena pakai concealer. Tadi awak pakai kat Bella. Cantik, nampak tak? Flawless. Sampai mata sembab, mata ada dark circle and everything semua. Live ni live yang macam orang kata live bersahaja kan. Macam kita live dengan kawan-kawan dekat rumah tu, yang bekerja yang dekat rumah. Okay, jomlah kita melayan live sambil korang shopping. Okay, lepas tu kita akan pakaikan highlight. Biasa kata nak order tapi belum gaji. Macam mana? Pinjam duit Aus. Bella pakai kod 0101. Bella pakai 01 palette ni. Orang kata kalau jenis berjerawat macam mana? Boleh pakai concealer jugalah. Concealer function dia untuk tutup jerawat, untuk cover dark circle, jerawat-jerawat ataupun kemerahan-kemerahan kat muka parut-parut tu semua. Korang boleh pakai concealer palette tu. Okay. So ni Aus pakaikan shimmer yang ada dekat kod 31 eyeshadow. Aus ambil guna jari, pandang atas mesti mata tu. Okay, Aus akan pakai shimmer bawah mata Bella. Untuk apa? Untuk apa? Untuk nampakkan mata tu lebih comel, asli macam perempuan-perempuan Korea comel, cute. Yang mana atas? Sekarang dah makeup cantik, nak buat apa ni? Pergi dating lah. Apa lagi mesti. Aku pula yang terdiam dah. Okay. Biasa aku nak bagi teka-teki kat kau. Boleh? Apa dia? Harap-harap teka-teki kau tu best lah. Kalau tak best tak nak boleh. Okay, now Asa akan pakaikan Iron Mascara
For iron lady like Bella, okay, aku akan pakai air mascara, her favourite. This is the best seller kan? Best seller kan korang kan? Best seller like semua orang akan suka mascara ni. Thank you lovely girl. Dia kata dan beli untuk Bella. Oh my god. Nampak tak sebenarnya tadi masa awal-awal Bella baru nak start, Bella dah tengok dah muka Aus ni. Walaupun Bella dah setiap hari jumpa dia, tapi betul sama. Bella pun ada soalan yang sama. Apa dia? Lovely girl cakap, oh my god Aus, bibir you tu cantik lah, bagilah tips. Dia tak buat bibir tolong Bella nak beritahu. Tapi Korang memang ni warna brown. tak, dia malu. Cepat besi. Apa dia? Orang cakap bibir kau cantik, tapi dia tak buat pun betul. Original. Ayu. Okay. Okay, so aku pakaikan air mascara in black, 01 black dekat mata Bella. Close up. Okay, boleh. Kita sampai ke depan. Okay, kalau korang tengok brush dia, pelik tau. Dia besi. Dia bukan brush macam brush biasa. Nampak tak? Mascara dia bukan macam brush biasa bukan. No. And also waterproof, very long lasting kan. Dia pakai, dia susah nak smudge. Lepas tu sangat lentik, korang boleh tengok. Okay, saya pakai kat Bella. Cara pakai kena Curl dulu. Okay, kita akan curl dulu. dan beli maskara. Wah, tolonglah beli. Korang tolonglah beli maskara ni. Maskara macam ni mana ada kat tempat lain? Mana bawah? Ada. Kejap. Sakit tak? Sakit pun aku diam je. Ish, kau ni macam tu pula. Aku tak sanggup nak menjaga hati kau setelah sekian lama kau disakiti. Tiba. Okay, lepas dah pakai, kita dah curl kan bulu mata tu, kita pakai now maskara ni. Air maskara ni. Nampak tak? Tengok dia besi tau. Kurang dia besi. Tapi function dia best. Okay, pada bawah. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Kopi Panas.